Kembali lagi untuk vlog kita untuk kali ni. Sekarang pukul 1.19 11 hari bulan 11. Untuk vlog kita pada kali ni dia macam lain sikit. Kita semua vlog lain je. Sebab hari ni kita akan buat vlog kita orang pergi pre-convo dinner. So kita orang nak pergi pre-convo dinner. And kalau korang nak tahu, kita orang bukan je pergi, kita orang akan pergi awal. Pre-convo dinner tu kan mestilah malam kan, tapi kita orang akan pergi awal. Sekarang dalam pukul 2 nanti lecturer Soleha akan ambil Soleha dengan Najwa and Mursalin juga. Kita orang akan pergi hias booth dekat situ sebab kita orang kena buat booth apa? Photo booth. Booth. Ni Najwa. Kita orang dah siap. Sekarang pukul 1.20 sebab dia kata nak ambil kedua kan. So nanti kat sana kita orang akan pergi awal and kita orang akan dapat special hotel untuk kita orang untuk bilik hotel. Kita orang akan salin baju kat situ and kemungkinan kita orang akan tidur kat situ. InsyaAllah. Bantal busuk dah bawa. Bantal busuk Najwa dia dah bawa, ada siap-siap. Lepas tu, so kita orang kena hias satu booth tu je. Barang dia pun semua dah ada. So tu je lah. So vlog ni basically pasal dinner tu je. Barang yang kita orang nak bawa. Ini ada macam, korang tahu tak? Ini tema dinner ni apa Mas Cute? Masquerade apa entah kan. So ini ada macam poster untuk mask. Kita orang kena hias tau. Lepas tu ni untuk balloon punya stand. Sebenarnya boleh je kalau stand balloon tu tanpa kalau kita dirikan balloon tu tanpa stand. Tapi aku ni, tangan kita ni bukan berseni. So lah tak biasa benda-benda macam ni. So takut tak jadi benda stand tu. Better ambil backup. Kita beli terus je stand ni. So lagi, ini barang-barang untuk hias booth tu lah. Kita bawa, ada hot glue gun. So tak tahu nak guna bila, tapi kita bawa je just in case. Ada tripod, why not. Ada ni balloon. Lepas tu ada party carton. Sebenarnya nak guna langsir yang macam lilap-lilap tu baru cantik sikit. Tapi kalau guna langsir tu, kita tak ada tempat penyangkut dia. Sebab biasanya orang akan guna papan ataupun apa-apa sebagai backdrop di orang belakang tu kan. So kalau ada papan ke apa, senanglah kita nak sangkut langsir tu. Tapi ini kawasan dia kita kena buat dekat atas cermin. Korang akan faham nanti kalau korang pergi kat situ. So lecturer kita orang macam cuba guna party carton je. Murah pun murah. So macam okey lah. Kita orang gunting. Ini gunting dapur, ada getah. Mana tahu kita nak guna untuk ikat balloon kan. Lepas tu ada, tu je lah, ni untuk balloon. Ni bag pakaian. Semua dekat dalam ni. Untuk semalam je tau. Sebab ni penuh dengan ada iron dalam ni semua. Tu kasut. Ni Najwa punya. Dengan baju. Ganteng. Saya tak tengok lagi baju Najwa macam mana. Nanti. Malam nanti. So planning dia macam ni. Nanti dalam pukul 2 lecturer kita orang akan ambil kat depan rumah. And kita orang buat barang-barang ni. And rasanya kita orang masuk dulu bilik Tak pasti kan. sama ada masuk dulu atau terus hias. Sebab biasa hotel kan check-in pukul 3. Pukul 2.30 atau pukul 3. So kita orang tu tak pasti. Sebab kita orang kan bawa bag. Kemungkinan kita orang terus pergi hias. And bag ni kita orang letak tepi dulu macam tu. Tapi kita tak tahu lagi. So after dah siap hias booth tu, kita orang akan naik ke bilik. And kita orang akan terus tukar baju, get ready lah. Lepas tu terus pergi dinner. And after dinner tu, kita orang kena kemas pula. So kemungkinan kita orang akan tidur dekat situ after kemas. Tapi kita orang tak sure lagi planning ni macam mana. Sebab kita orang tanya lecturer. Tapi kita orang bawa je. Kita orang bawa je just in case. Kalau kena halau pun tak apalah, kena halau je. Nampak balik-balik. Balik macam tu. Kita akan jumpa korang bila kita orang on the way kat sana, okay? Sekarang Solah dah sampai dekat, apa nama hotel ni? Angkasa. So tampak ni semua barang-barang kita orang. Paling banyak pada duduk sehari je. Dengan kasutnya apa semua. So dewan dia ada dekat dalam ni. Dan kita orang dah letak barang yang bag untuk hias-hias tadi. Kita orang dah letak dalam ni. Sekarang kita orang tengah tunggu kunci bilik. So kita orang nak letak barang-barang kita orang semua ni dalam bilik. So sekarang kita orang tengah menunggu. Nanti kita record Tak, ni kawasan dia. Dia baru lepas renovate tau korang. So dia lawa. Itu tempat kita orang akan hias nanti. Kat ujung tu. Ya. Pakai. Jangan pula. Dah masuk. Huyo.
So ni bilik kita. Ada dapur. Ni bilik. Wah. Ada air. Okey. Ada. Tapi jangan risau sebab aku pun bawa iron. Aku bawa iron dari rumah. Dia pun tanya aku dah dia minta. Orang datang sini nak letak barang je. So sekarang kita nak keluar. Nak pergi tempat tadi balik. Kita nak pergi hias-hias pula dengan belon-belon. Main belon. Hana kau siapa? Siapa? Semua tengah buat. Ni cara ni. Ni cara ni. Ni kat dalam. Ayo. Belon kita. Weh, cantik weh. Kalau dalam gambar weh. Nampak cantik gila. Dalam dia tu warna hitam. Dia okey lah, masuk lah. Dalam gambar tak nampak pun. Cantik. Oh, buat transition eh? Okay, nice. Nice? Cantik. Kita orang dah ready. Kita orang ambil baju dekat kereta puan. Itu baju Sali. So sekarang ni kita nak on the way ke bilik. So kita orang baru just siap kemas-kemas tadi. Dia dah santai. Sali tengah iron. Dia orang ada lagi kawan kita orang kat luar, dia orang tengah buat TikTok trend. Sekarang ni kita orang dekat bilik dah. Tadi Salah iron baju. Sekarang Musali dah iron baju. Dah pukul 4.11 minit. Selamat tengok dia orang punya baju. Kalah kita. Korang janganlah Alamak cantiknya. malulah mama. Cantik ah. Tapi besar betul eh. Korang tengok dia punya baju eh. Dia punya ni eh. Ni dia orang punya eh. Wait, Ini kita punya. Ni kita punya. Guys, sekarang kita orang so sekarang ni kita orang dah dekat bilik. Tadi kita end vlog kita dekat waktu kita kemas-kemas kan. Tiba-tiba dah siap. Kita orang dah dekat bilik. Tadi kita orang sebab kita orang tak pakai tudung. So soalnya tak vlog. So malas lah kan nak vlog kan. Lepas tu kita orang make up. Kita orang tak disebabkan kita orang tak pakai tudung. So soalnya tak cakap lah gambar. Lepas tu tak terdampak. Jadi dah pakai tudung. Soalnya tengah nak bersiap. Should I cari lagi? Kalau kau tarik lagi, baik ketat. Baik Kalau ketat. kau suka ketat, better kau tarik lagi. Okay. Sebab aku rasa dia macam atas sangat tu. Kau okey je korang? So korang akan tengok Soleha get ready. Look at makeup, so nice. This is made by me. I'm so proud of myself. This is my first makeup yang macam. So korang akan nampak saya. Tak, kat belakang tu lilap. Diorang lagi lilap. Kita macam ni je. Kita lilap kat tudung je. Cantik tak korang? Okey tak? Guys, tengok kita orang. Depan tanda. Sekejap bagi orang dah tengok. siap habis turun dulu. Kita orang dah siap. Look at us. So okay, so plan kita malam ni kita orang akan ada pre-graduate night dinner dekat mana? Angkasa, Hotel Angkasa. Hotel Angkasa. So sekarang Angkasa kita orang dekat hotel dia. Kita orang bermalam kat sini. Hari ni saya pakai hitam. Hari Orang ni hitam. Ali pakai hitam, Soha pakai saya merah. pakai merah sebab diorang mula tanya tau, korang nak pakai warna apa? Lepas tu dia ni dah hitam. Dia ni dah hitam. Aku macam takkanlah aku nak hitam juga. Sebab aku rasa hitam nice lah. I nak different, so I buat merah. Sebab soalnya saya tak sure lagi nak pakai warna apa. My plan dua je lah yang I tertarik. Tiga, rich brown, merah dengan pink. But baju ni lawa warna merah. So warna merah lah yang sekarang kita orang dah nak on the way turun. Sebenarnya dia tak start lagi. Tapi Ainin dah sampai. So kita orang nak turun nak ambil dia. Lepas tu kita orang nak mungkin buat trend kat sini. Bersama Ainin. Aku Ainin suka very gila hot. highlight kau. Aku ke? Yes, kau. Transition. Shoes. Ke mana ni? Last sekali. Satu transition. Jumpa Satu, Ainin. dua, tiga. Dah. Ni Ainin. Okay. Kita orang tengah daftar. Misal ni daftar your name. Dapat ni. Hai. Najwa. Ya, kita ada Najwa Musalin.
Tak ada Aini. Hari kita bling-bling. Bling-bling. Semua hitam. Memang aku je merah kat sini. Kat, alah, kau. Aliran ikan dan hadirin kasih sekalian. Selamat datang ke Majlis Masquerade Regulation Dinner 20. 26. Okey, kita tunggu princess-princess kita duduk dulu. Tengok. Korang ambil makanan. Ni air. Air panas. So, Aini makan apa ini? Spaghetti, nasi, lala dengan Sayur. Kita ada spaghetti, lala, sayur, ayam, ikan, kuih nasi. Apa? Spaghetti, nasi, lala, ikan, Semua ayam. sama je. Sebab ini shake dengan Aini, ni shake dengan Ali. Okay. Nasi. Dia suka ikan. Sihat. Okay, jom makan. Sampaikan hadiah bersilakan. Oleh kelas masing-masing. Kita, ni. Ni kelas kita. Tadi dia tulis. Siapa ini? Aku rasa kasih je lah. Alamak. Air sangat ni. I baru je habis makan. Tengok dia orang sekarang ni Touch up lipstick. tengah touch-up. Humairah binti Nur Azman. Tahu tak tahu nak buat apa dah. Macam nak tumpah makanan tapi malu. Nak tak? Kau kata nak kek coklat. Majlis dah nak habis. Sekarang ni diorang tengah panggil untuk tangkap gambar ke depan. Sekarang ni kita orang tengah nak ambil gambar. Wait, tak nampak aku doh. Sumpah tak nampak aku. Okay, semua dah settle dah. Settle. Awak. Queen ke? Awak queen ke? Kita menang. Malukan betul lah. Oh, ya ke? Oh. Okay, sekarang tadi kita orang tak gambar kat sini. So sekarang nak balik dah sebab dia nak tutup dah. Nak tutup pintu dah. Balik dah. Dia dah tutup. Mas. Dah gelap. Kita orang macam kena halau. Kau nak serap kasut weh. Bukan sebab apa? Semua orang dah balik, kita orang tak balik weh. Buka flash weh. Tak nampak weh. Aku rekod. Oh.
Kita orang kena halau tadi nampak gelap gila. Semua orang dah balik tapi kita orang je tak balik. Sampai tergambar kat tangga. Nak tak gambar kat tangga. Kenapa? Korang nampak macam gelap gila kan? Tapi saya tak gelap sangat pun. So tak tahu macam mana nak setting. Kita orang on the way balik ke apa itu hotel kita orang. Bilik hotel. Sekarang Sola dah dekat hotel. Pasal Sola dah remove semua makeup and everything. Sola tak sempat buat apa-apa sebab bila sampai hotel je tadi terus Sola macam cabut semua makeup semua. Kita orang lapar, kita orang nak air, kita orang nak Maggi. Tapi kedai semua dah tutup. Tak tahu macam mana. Ni Najwa kat sebelah. Najwa dah tidur. Tak, dia nak masuk tapi dia tak pakai tudung. Lepas tu dia kata macam, "Weh, aku nak masuk tapi macam ni boleh tak?" Tengok keadaan dia. Sebelah saya ada lighting, orang lighting sebab apa ni, hotel ni tak ada lampu. Bukan tak ada lampu, tapi lampu dia tak ada. Tu ada orang. Okay, kau nak cakap apa? Selamat malam. Dia Musalin Tadi ada orang nak tak gambar dengan dia. Laki tu dia message Musalin. Handsome tak, bukan lah. Okey lah. Boleh lah. Lepas tu kan, sabarlah jangan yang tu. Lepas tu Musalin, dia message Musalin nak tak gambar dengan Musalin. Tapi Musalin tak balas. Aku dah cakap tengok message. Sekarang pukul 12.54 korang. Okey lah korang, Sola kat end vlog ni kat sini. Bye korang, good night, nak tidur. Sampai besok mungkin lah kita orang akan buat vlog balik. Okay guys, selamat tidur korang. Okay, besok Sola sambung. Okay, bye.